hari ini kami Halal International Selangor bersama-sama dengan Hijrah Selangor kita adakan program Let's Halal bersama Hijrah Selangor, di mana kita berikan awareness ataupun latihan kesedaran halal kepada usahawan-usahawan di bawah Hijrah Selangor untuk mereka tahu dengan lebih lanjut lah apa tu prinsip asas halal dan haram dalam Islam. Kita bagi juga pengetahuan tentang apa sembelihan dalam Islam dan sebagainya. Kita juga menyentuh tentang prosedur pensajian halal dalam Malaysia ni supaya mereka tahulah macam mana selok-belok nak dapatkan halal dalam Malaysia, apa tu benda yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat, mengikut kepada requirement yang telah digariskan oleh Persijilan Halal Malaysia. Jadinya insya-Allah lah program ini dapat membantu usahawan Hijrah Selangor untuk kehadapan untuk dapatkan sijil halal. Seterusnya insya-Allah kalau ada rezeki boleh bawa produk-produk mereka ni ke pasaran tempatan maupun antarabangsa. Apa yang saya dapat belajar hari ni tentang rupanya ada step untuk kita sebagai peniaga ni. Kalau kita nak dapat sertifikat halal daripada JAKIM ni, ada step-step yang kita perlu buat. Jadi dalam kursus ni dia terangkan kita macam mana cara nak buat, apa kepentingan dia. Alhamdulillah lah, benda yang kita tak tahu, yang selama ni kita nak google pun kadang-kadang kita tak tahu keyword apa yang kita nak google kan. So kat sini dia dah jelaskan A to Z. Terima kasih untuk pihak Hijrah kerana invite bagi kat saya peluang untuk belajar benda ni. Terima kasih. Banyak sangat ilmu yang kita dapat kat sini yang selama ni kita tertanya-tanya bagaimana untuk dapatkan sijil halal. Sehingga kan kadang-kadang sampai satu tahap kita tak pandai nak pushkan produk kita kepada pasaran sebab kita tak ada sijil halal. Itu yang menjadikan bisnes yang kita target akan dapat banyak tu tadi tersekat. Saya berharap sangat dengan adanya sijil halal ini akan dapat memajukan lagi saya dalam bidang perniagaan yang saya ada pada hari ini. Hijrah Selangor terbaik. Hijrah Selangor awesome. Hijrah Selangor memang terbaik.